Dan Speaker, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua atas peluang KAPA untuk membahaskan rang Undang-Undang Bernaung 1 Akta untuk meminda Akta Pasport 1966, Akta 150 yang mahu dinamakan Akta Pasport Pindaan 2025. Pasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Akta 150 untuk memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang memasuki Malaysia hendaklah mengemukakan pasport melalui sistem berotomasi dan merupakan pindaan berbangkit daripada cadangan pindaan kepada Akta Immigration 1959, 63, Akta 155 yang menghendaki setiap orang yang memasuki Malaysia atau meninggalkan Malaysia untuk diperiksa oleh pegawai immigration atau melalui satu sistem otomasi. Yang di-Pertua, isu-isu utama berkaitan immigration yang pernah disiasat oleh PSC Parlimen Malaysia. Saya nak kepastian daripada pihak menteri. Pertama, ni sebahagiannya yang berkaitan kegagalan dan ketirisan dalam sistem maklumat immigration. Laporan PSC 2017 mendedahkan bahawa 69 peranti biometrik yang dibeli oleh sistem immigration kebangsaan IMMS terhilang, quote unquote, dibayar sekali 10.3 juta ringgit tetapi tidak dipasang di pintu masuk negara. PSC turut menegur masalah integriti data, keselamatan sistem serta kegagalan ujian penerimaan pengguna dan ujian pemulihan bencana. Kedua, kebocoran data dan kompromi keselamatan sistem. Jadi, PSC telah melaporkan sistem IMMS telah diceroboh, identiti dicuri dan kuota pekerja asing palsu dijana melalui akses tidak sah. Ia mendedahkan keselamatan serius dalam keselamatan data immigration negara. Dan kebocoran ini menimbulkan kebimbangan kerana ia boleh dimanipulasi untuk mengelak penguatkuasaan dan berpotensi memudahkan kemasukan pekerja asing tanpa dokumen. Yang di-Pertua, jadi saya nak tekankan satu perkara asas sangat penting berkenaan dengan immigration dan dokumen yang dipanggil pasport, yang pihak immigration perlu periksa sama ada melalui sumber manusia, orang, immigration atau sistem otomasi. Iaitu pertama, integriti. Kedua, integriti. Yang ketiga, integriti. Jadi ini yang perlu difokuskan oleh pihak kementerian. Kita faham usaha kerajaan memperkemas undang-undang pasport, namun terdapat beberapa penting yang perlu diperhalusi demi keselamatan negara, hak warga negara dan kecekapan perkhidmatan. Pertama, mempercepat kelulusan dan pembaharuan pasport melalui digitalisasi menyeluruh, dan hari ini permintaan pasport semakin meningkat. Jadi pindaan ini mesti selari dengan transformasi digital. Tetapi kita perlu mensyaratkan standard masa proses untuk permohonan baharu dan pembaharuan. Katakan dalam 24 jam dan sebagainya. Pengurusan interaksi kaunter dengan perluasan permohonan digital sepenuhnya. Pengenalan sistem temu janji pintar yang mengagihkan kapasiti mengikut daerah berisiko tinggi. Saya faham yang di-Pertua kita tak banyak masa. Penguatkuasaan lebih tegas ke atas penyeludupan identiti ini. Saya menyokong pengetatan hukuman terhadap pemalsuan, penjualan atau penyalahgunaan dokumen perjalanan. Namun penguatkuasaan mesti disokong oleh biometrik generasi baru, termasuk verifikasi, saya dah faham tadi, wajah, rentas pangkalan data, integrasi dengan Interpol dan sistem API PIS untuk menjejaki individu berisiko tinggi, itu pun tadi dah sebut. Audit keselamatan berkala di pintu masuk antarabangsa. Dan kita risau kalau kerajaan gagal memberi jaminan yang kukuh, tadi yang PSC sebut tu tadi, yang kukuh mengenai perlindungan data pribadi sensitif rakyat. Siapa yang akan mengawal pangkalan data ini? Bagaimana data ini akan disimpan? Siapakah yang mempunyai akses kepadanya? Adakah terdapat sejarah cetusan data atau jualan data kerajaan yang perlu kita bimbangkan? So kalau yang dulu 2017 tu cukuplah. Tapi kalau kita mahu hukuman lebih berat, sistemnya mesti sama kuat. Pengurus yang di-Pertua, perlindungan hak warga negara
kuasa pembatalan pasport mesti mempunyai semakan semula. Kita perlu juga, saya setuju dengan rakan-rakan tadi, di mana kita juga perlu melihat perlindungan kanak-kanak dan wanita yang bersiko eksploitasi. Jadi bagi kes pemerdagangan manusia, perkahwinan paksa rentas negara atau eksploitasi buruh pindaan ini perlu memasukkan prosedur ketat untuk pasport kanak-kanak bawah 18 tahun. Kena inform ibu bapa mereka, notifikasi wajib kepada ibu bapa atau penjaga dan saringan risiko di kaunter penerbangan. Akhir sekali, Speaker, saya ni dengan rantau panjang tu empat, dia very senang ada dia punya border. Saya ni di Kapar ada pesisiran pantai. Jadi kita daripada Indonesia dan sebagainya dia naik bot. Dia naik bot tu bagaimana agaknya yang ini otomasi dan sebagainya ini keselamatan ini akan diperkuat kuasakan supaya dia mesti pelaburan tu mesti kemaslah, mesti mencapai ROI-nya. Last sekali Menteri, saya difahamkan, tak tahu ini saya minta Menteri apalah cek betul ke tidak. Orang yang datang naik kapal daripada luar negara, dia kata kalau nak masuk Malaysia tanpa pasport senang je. Naik kapal tu pakai bot kecil, pergi ke pelabuhan, tak payah pakai pasport. Dia melalukan jati awam. Betul ke tidak? Saya risau, bimbang kalaunya orang yang luar tanpa pasport. Ni kita cakaplah bagaimana nak otomasi dan biometrik dan sebagainya. Terima kasih, Speaker.